Johor Darul Tazim JDT mengesahkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selepas menundukkan DPMM FC 3-0 di Stadium Negara Hassanal Bolkiah semalam. Ini menyaksikan JDT melakar 19 kemenangan berturut-turut dalam Liga Super sekaligus menghimpun 57 mata, membuka jurang mata yang begitu besar tanpa dapat dikejar lagi pencabar lain pada musim ini. Kejuaraan Liga Super menjadi trofi ketiga untuk JDT bagi musim ini selepas mereka sudah pun merangkul Piala Sultan Haji Ahmad Shah dan Piala FA sebelum ini. Mereka juga berada pada landasan terbaik untuk meraih kuadrupli buat kali keempat berturut-turut di peringkat domestik selepas mengesahkan slot ke separuh akhir Piala Malaysia. Selain itu, dua lagi trofi masih lagi boleh direbut skuad bimbingan Hisco Munos itu selepas mara ke separuh akhir kejuaraan Kelab ASEAN ACC dan suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elite Akli. Pada aksi terbabit, JDT seharusnya mendahului pada minit ke-11 namun jaringan Ajdin Mugajik dibatalkan selepas semakan video bantuan pengadil VAR mendapati berlakunya offside. DPMM FC menarik nafas lega apabila VAR sekali lagi menyelamatkan gawang mereka apabila membatalkan jaringan kedua JDT menerusi Antonio Glauder pada minit ke-19. JDT akhirnya berjaya memecah kebuntuan menggunakan sepakan percuma agar Aketli yang terus menerjah gawang DPMM pada minit ke-32 untuk meletakkan mereka selangkah lagi untuk kejuaraan ke-12. DPMM FC menggamatkan Stadium Negara Hassanal Bolkiah pada minit ke-54 apabila Hakam Yazid menggegar gawang JDT namun kegembiraan itu tidak bertahan lama kerana jaringan terbabit dibatalkan VAR susulan offside. Dua gol pantas JDT dalam tempoh 3 minit menerusi Oscar Arribas minit 73 dan Marcos Guillermo minit 76 tampak terus memadam usaha DPMM FC untuk bangkit selepas terpaksa akor ketinggalan 0-3. DPMM FC beraksi dengan 10 pemain apabila Fairuz Zakaria dilayankan kad merah pada masa tambahan babak kedua dan 3 gol JDT itu jelas melengkapkan malam penuh gemilang pelawat yang mengesahkan kejuaraan ke-12 mereka. Ini merupakan pencapaian terbaik dalam 11 musim JDT sejak 2011 silam. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.